ini. Tuan-tuan pernah dengar kaum Nabi Nuh. Dalam surah Nuh, Nabi Nuh kata apa? Da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Allah sebut balik benda ni dalam Quran. Nabi Nuh kata, aku suruh kaum aku siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Mereka tak ikut seruan aku, mereka lari pula daripada aku. Kesudahan apa jadi? Allah datangkan banjir ke seluruh alam. Mati semua umat manusia. Maksudnya, ada tak kesan ataupun implikasi menolak Nabi? Ada. Tuan-tuan tengok apa jadi kepada kaum Nabi Hud. Allah buat main angin kuat, angin ribut, taufan yang membinasakan kaum Nabi Hud. Tuan-tuan tengok apa yang jadi kepada kaum Nabi Saleh. Allah buat main dekat mereka seekor unta sebagai tanda mukjizat Nabi Saleh. Apa jadi? Mereka bunuh unta tu. Apa jadi dekat mereka ni? Allah buat main satu soyhah. Dia panggil satu jerekah. Satu suara jerekah main daripada langit. Dengan jerekah tu mati. Kita tak dengar lagi yang tu. Jerekah sampai mati ni. Wallahu a'lam macam mana. Tuan-tuan pernah dengar cerita apa yang jadi kepada kaum Nabi Lut? Apa penyakit yang kena kepada kaum Nabi Lut? Homoseks. Bukan sahaja mereka teliong. Laki-laki tengok laki-laki teliong. Bukan takat tu saja. Sampai Allah ma yamna'uka an tuhaddisa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu anhu ashabuh. Anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, iaitu Abdullah bin Zubair yang Nabi ambil belah buat anak angkat ni. Satu hari dia tanya bapa dia. Dia kata, bapa, saya heran dengan bapa. Dia kata, pasal apa bapa tak banyak riwayat hadis? Dia tanya pak dia, pasal apa bapa ni nak cari hadis riwayat daripada Az-Zubair bin Al-Awwam ni tak banyak? Pasal apa? Dia kata, faqala, kata Az-Zubair, dia kata, wallahi laqad kana li minhu wajhun wa manzilah. Jawab Az-Zubair bin Awam, dia kata apa? Wallahi, demi Allah, hang pun tahu ayah dengan Nabi macam mana. Hang tahu ayah dengan Nabi macam mana punya close. Dia kata ke anak dia. Walakinni sami'tuhu yaqul, akan tetapi pasal apa yang ayah tak banyak riwayat hadis ni? Pasal ayah ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa kata benda hak Nabi tak kata, siap tempat di neraka. Siapa dusta atas nama aku, sengaja dusta. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Nabi kata, dia kata ni bukan hadis Nabi. Sedangkan itu hadis Nabi. Okey, yang tu maksud man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa berbohong atas nama Nabi dengan sengaja. Bila buat mai kata ni